Ni yang cerita kat saya ni kaunselor penjara. Kaunselor penjara. Dia beritahu kat saya. Dia cakap kat saya, dia kata dia selama ni nasihatkan orang. Dia rasa dia kuat, dia rasa dia emosi dia boleh bertahan, tapi dia koyak dia. Dia kata koyak emosi dia waktu hari last day jumpa family. Dia tak boleh tengok banduan terakhir kan. Dia tak boleh tahan waktu dia jumpa isteri dengan anak-anak dia buat kali terakhir. Dia cakap dengan anak-anak, ayah dah tak ada lagi tau, besok tolong jaga mak elok-elok jaga solat, belajar rajin-rajin, jangan sakitkan hati mak ayah lepas ni dah tak ada dah, tak payah datang sini tengok ayah. Dan yang paling best sekali, yang paling bukan best macam mana, maksudnya yang paling menyentuh hatinya adalah waktu sebelum tu, petang tu, masa tu memang kaunselor ni keluar, dia tak tahan tengok nangis, anak-anak ni pun nangis. Dia pegang tangan imam, dia pegang tangan kaunselor, Haji, Tuan Imam, besok Tuan Haji dengan imam akan uruskan jenazah saya kan, jangan kasar-kasar ya, insya-Allah saya ni orang baik, insya-Allah saya tak apa ni, dan saya nak mengaku satu perkara pada dua orang yang orang terakhir saya jumpa, demi Allah saya tak buat apa yang mereka tuduh ni, tapi saya redha. Bayangkan kalau kita ada kat situasi macam tu, dan dia emosi dia tenang.